Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taat kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr. Jadi orang yang berkuasa daripada kalangan kami. Kemudian jika kamu berbantah-bantahan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka jangan kamu mengembalikan kepada kitab Allah yang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mencapai derajat ketakwaan yang tinggi di sisinya. Selamat menyambut Aidil Adha diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan sempena dengan hari raya Aidil Adha pada kami. Di kesempatan ini juga, marilah kita bersama-sama mengambil beberapa detik yang sangat berharga ini untuk mengingatkan tentang nasib saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin, dan berdoa agar Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Palestin untuk mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa dan tanah air yang mereka cintai adalah lambang perjuangan yang hakiki dan menjadi roh yang terus hidup dalam jiwa setiap umat Islam di seluruh dunia. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, pada Aidil Adha ini seluruh umat Islam akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakbir, bertahmid dan bertasbih serta menegakkan syiar Islam dengan melaksanakan ibadah kurban bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengingatkan kita tentang peristiwa Nabi Ibrahim AS yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail AS. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 110, "Falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni
Maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah aku pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayahku, jalankanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku dari termasuk dalam golongan orang yang sabar." Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, ketaatan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala jelas menunjukkan betapa teguhnya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa pengorbanan ini memberi makna yang amat besar kepada seluruh umat Islam, dan ia memperlihatkan secara jelas sifat ketaatan seseorang hamba yang sanggup berkorban apa sahaja demi menegakkan sinar Islam. Hikmah yang boleh kita ambil daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS ini ialah keyakinan bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatasi segala-galanya. Ini kerana sebelum peristiwa ini berlaku, Nabi Ibrahim AS telah melalui tempoh yang lama untuk memperolehi zuriat. Baginda sentiasa sabar dan tidak berputus asa berdoa sehinggalah akhirnya dikurniakan dengan seorang anak. Namun begitu, apabila anaknya Nabi Ismail AS meningkat usia remaja dan ketika kasih sayang semakin mendalam terhadap anak lelakinya, ketika itu baginda diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Cuba kita bayangkan perasaan sedih dan pilu yang terpaksa ditanggung oleh Nabi Ibrahim AS dalam menghadapi suasana yang sedemikian. Sudah pasti perkara tersebut akan memberi tekanan yang amat kuat, akan tetapi kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua perasaan sedih itu diperhatikan dan dikorbankan demi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ini telah menjadi titik tolak pensyariatan ibadah korban yang dilaksanakan pada setiap musim haji, iaitu pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ianya sebagai lambang ketaatan hamba kepada Tuhannya dengan menyembelih binatang korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 125 yang bermaksud, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu dengan ikhlas, dan dia juga mengerjakan kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus, jadi yang tetap atas dasar tauhid, dan kerana itulah Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan." Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, justru mengakhiri khutbah pada hari ini, khutbah ini menyuruh para jemaah sekalian, marilah kita mengambil iktibar daripada peristiwa pengorbanan ini dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Jadilah umat Islam yang mempunyai kekuatan dan iltizam dalam mendepani segala ujian dan cabaran yang mendatang, sekalipun perkara itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai ketika di dunia. Namun demi Islam dan demi marwah kebahagiaan dan demi meraih kebahagiaan di akhirat, kita perlu korbankan segala kecintaan kita di dunia ini. Semoga peristiwa ini akan menjadikan kita hamba yang sanggup berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 68, Inna awlan nasi Ibrahim lallazina tabau wa hazan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim ini dan berhak mewarisi agamanya ialah orang yang mengikutinya dan juga Nabi Muhammad. Ini serta orang yang beriman, ini umat Islam, dan Allah sahajalah melindung dan penolong segala orang yang beriman. Allahu ini wa bil Qur'an wa nafa'u ayyan bima fihi min al-ayati wal hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatan wa sallallahu alaihi اللهم بارك لنا وسلم وعزيما لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم على Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada hari yang penuh berkat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita dalam suasana kita menyambut Aidil Adha ini. Janganlah lupa kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawat kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah meridhai Nabi Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada para saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, junjungan baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Ashraf dan lain-lain radhiyallahu anhu. Di sisi baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lain radhiyallahu anhu. Kepada segala keluarga sahabat-sahabat yang bersama radhiyallahu anhu dan yang memuji mereka itu dari semasa-masa dengan kiamat. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Allah,
bergerak sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta adil dan masih ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara dan akidah kami yang melandaskan akidah Rasulullah wal Jamaah yang asyad yang beramat juga. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan mereka dengan kami ini sebagai keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada berjuang barat dan bencana, wabah dan penyakit segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang beriman dan menambahkan harta dan negara bangsa budi memayang-mayangkan keluarga-keluarga dan sebagainya. Ya Allah, kurniakan kemuliaan kekuatan, kesejahteraan dan perlindungan kepada keluarga Islam dan rakyatnya. Aslinya kepada abdakan hadal insani jari'ati nasur. Saling berkebahagiaan dari pertuan ahli Sultan Rahim, masih berkebahagiaan dari pemaisuri dan kebahagiaan surga. Kepada kemakmuran Ismail, Rasulullah Juhu, berbahagia kepada Juhu, dan teruskan Raja kepada Juhu, kepada keputar-putar dan ketika orang-orang raja, serta lainnya sekalian. Allahumma izzal Islam wal Muslimin, wasulilkan warda wa mutami sayyiati wal musyrikin, wa kulla man aku wa aku ini. Allahumma kutub salamah wal afiyah وإعانة بك الرجال والرزاق والمساكين في بطنك وقرنك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم علمنا وسجدنا وصلنا وفعلنا جنة معروف يا عزيز يا رب يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ووفقنا الله وإياكم بخير الحديث وعاد علينا وعليكم من بركات العلم السعيد ودعينا وإياكم الجنة مع الفائزين دعوهم فيها سبحان الله وتحيتكم